Jadi soalan yang mudah untuk kita sama-sama tanyakan, kalau tak cukup minyak itu, mai mana? Datang daripada minyak selebihnya yang kita perlukan tambahan. Jawapannya satu sahaja, melalui import. Dan import itu tidak sedikit. Malaysia import sekitar RM54 bilion minyak mentah setahun. Ini bukan suka-suka nak pergi import. Ini kerana pengeluaran memang tidak mencukupi. Sekarang kita masuk pula kepada isu pelantar yang didakwa di Terengganu. Betul, Semenanjung Malaysia mempunyai pelantar minyak. Namun Semenanjung Malaysia hanya mengeluarkan sekitar 62.89 juta tong, iaitu kira-kira 35% sahaja. Selebihnya datang daripada mana? 65% datang daripada Sabah dan Sarawak. Jadi apabila kita memberikan fokus hanya kepada Terengganu sahaja, ia memberi gambaran yang tidak mewakili realiti keperluan sebenar Malaysia sebagai sebuah negara. Malah minyak dari negeri Terengganu itu nak tampung penggunaan Semenanjung pun belum tentu cukup, ini kan pula seluruh Malaysia. Maka, apabila ahli jawatan kuasa PAS itu menambah lagi dalam tulisan beliau dengan mendakwa, minyak kita tak lalu Selat Hormuz. Baik. Tapi persoalan yang sebenar, kalau kita ingin lihat, minyak kita, tadi kita dah katakan bahawa import, lalu adakah ada yang ingin membantah? Maka minyak yang kita import itu melalui mana? Realitinya, sekitar 70% import minyak Malaysia datang daripada kawasan negara-negara Arab tersebut. Dan sebahagiannya memang melalui Selat Hormuz. Apabila Selat Hormuz ini terganggu, disekat, berlaku serangan, adanya ancaman, maka berlakulah pula gangguan bekalan global dan menyebabkan harga naik. Maka bila harga naik, Malaysia tetap terkesan. Ini bukan kerana soal lokasi semata-mata, tetapi ini adalah isu di dalam sistem pasaran global. Seterusnya, saya ada kongsikan satu poin di dalam video yang lalu ketika saya menjawab tulisan Presiden PAS. Saya ulangi lagi pada ketika ini, pada kali ini, supaya kita faham sama-sama tentang satu konsep yang penting. Malaysia adalah price taker. Maknanya, kita di Malaysia mesti mengikut harga dunia. Dan kita tidak menentukan harga secara sepihak sendiri-sendiri. Walaupun minyak yang diproses itu datang daripada Kertih ke, datang daripada Miri ke, nilainya tetap mesti mengikut harga yang ditetapkan secara antarabangsa dan global. Maka, nasihat saya, beliau